Hai Balloon. So hari ni punya video, Fiza dah lama tak upload video. So hari ni kita ada kelas. Di bulan puasa pun boleh ada kelas. Okay, so hari ni Fiza keluarkan standi-standi yang Fiza ada. So ada yang ni abaikan rumah yang selepas sikit. Lepas kelas kita full throttle kemas balik. Belakang tu meja untuk kita belajar lah. So ni Fiza set up macam ni. Tak tahu macam mana nak buat nanti. Jangan tengok yang tu. Okay, panel cantik. Standi 2. Tak tahu nak guna 2 ke 1 ke, kita tengok lah. Sebab masa kelas kita bagi student untuk decide lah. So sini apa sepah sangat ni. Okay, nanti kita ada perfume tak tinggal. Kita ada balloon. Kita pilihkan ada balloon tadi. Dalam ni Hazana Aisyah Ismail, bekas mak saya kan, toy. Kotak ni sebenarnya dalam store ada banyak lagi tu. Kita dah ketepikan mana yang kita nak guna, mana yang kita tak nak guna. So kita ni belakang dia Okay, so kita tunggu student sampai, nanti kita sambung video. Okay, belakang panel ni kalau korang nak tahu, dia tinggi dia 6 kaki. Lebar dia Fiza custom buat 3.5 kaki. So dia nampak lebih mewah lah. Okay, so kita sambung. Untuk kelas nanti Fiza tunjuk video selanjutnya. Okay, bye. Dia macam itu ke sana. Betul. Tak kulit yang lubang. Lubang-lubang ni kita boleh tambah kemudian dengan yang kecil atau tambah dengan yang 12 cm. Kalau tak boleh balik keluarkan ada proporsi. Bawa tangga. Oh, tangga? Tangga rumah berani ni nampak ada bangku tak? Tak apa, tak apa, dia boleh kursi dia kan. Itu besar sangat, ambil. Panjang lagi ke apa? Kalau nak panjang lagi, Fiza advice ambil yang kecil. Kecil? Maksudnya kalau macam tu besar kan? Kalau macam ni, kat sini tak sesuai. Kalau korang nak panjangkan, boleh ambil warna coklat, tapi dia kecil. Oh, yang baru lah. Buat 6 ke? Buat 6 boleh, 4 boleh. Sebab kita nak tambah dia sikit kan? Tak awkward warna dia tiba-tiba macam ni kan kita kira 1, 2, 3 lah warna dia kan. 1, 2, 3, 1. So nanti kat sini dia start balik dengan warna nombor 2. Tak okey je. Okey. Belum mesti yang bawah ni. Ini cuba ambil tu. Tak. Boleh tu. Tak. Ni kalau Fiza nak ajar, kalau nak kembangkan dia macam ni. Okey. Start sini. Masih kat sini. Okey, faham? So kalau nak kembangkan sini, letak 4 ke 4 lah. Sini 4. Tambah sini. So dia macam akar pokok. Yang macam lebar tu. Yang kat rumah ni yang nak lebar ni. Betul. Kenapa ambil belakang? Kenapa ambil belakang? Kita ambil depan. Sebab kalau depan, kalau Fiza tak ada baik juga, warna dia cantik pun. Saya macam ni tak? Oh, okey. Okey, cantik. Bagus sikit. Kalau nak letak hijau pun boleh sebenarnya. Yang tambah hijau sikit. Tambah hijau apa saya kasih? Hijau yang coklat? Hijau. Hijau. Sebab tak cukup dia transition. Transition colour. Hijau. Itu boleh dia guna. Tak apa. Buat je hijau. Tak, sebab kalau buat yang tu tadi pun boleh je guna tu kat sini tadi. Oh. Ni kan dia lagi tak boleh satu. Faham? Kalau macam tadi macam kita letak kat sini. Betul. Berarti kat sini, tapi nanti kita 18 inci sudah kat sini. Oh.
ada juga. Itu rumah dia kecil tapi dia nak buat dia juga. Boleh bagi apa yang muat je lah. Kita pun tak apa ada. Tapi dia okey lah. Selalunya luasan berapa kaki? Tak ada. Itu okey. Sama sini kan? Yang ni kan? Betul. Tak belakang. Jadi dia memang nampak sangat dah biasa. Tak Oh, saya suka geram dengan bilik. okey je. Saya baik. Lepas saya juga letak yang kecil. Ini okey, dia nampak. So nak yang coklat yang tambah kat sini. Betul. Ada satu set apa? So nak yang bawah tu sini umpat je. Boleh. Ke nak tambah yang bulat besar je. Tak besar kat depan ni. Ke depan. Sini kena ada. Oh, yang saya kata buat backdrop tu. Tak boleh. Dia nak boleh. Itulah macam yang saya buat backdrop rumah sahaja 15 kaki. Ya. Saya buat ini sebab ini mungkin 12. Yang saya pergi tu dia boleh pergi 15 kaki tu dia. Lepas tu kenapa saya pasang? Sebab dia orang nak buat decoration dulu. Orang lain datang pasang tu. Oh, penuh. Tapi saya rasa masa tu macam bazir je buat backdrop dia. Dia lah bazir. Saya tak bazir lah. Kita tak bazir. Kita tak bazir. Tak sebab prop dia tu dah penuh. Dia punya Tertutup je lah sebenarnya. betul. Dia nak tutup. Ya. Sama dia rumah dia. Cyber. Saya set gambar. Apa tu soalan? So selain daripada panel-panel macam ni, kita ada panel macam mana lagi? Pernah buat yang macam kasut. Ada belum lagi. Tak ada Pada akak, perlu ke kita main dalam banyak ataupun kita main panel saja? Kita suka main panel yang cantik dengan sebab kalau macam panel kan ada yang bulat, yang straight tu kan. Selalu decorator betul lepas tu dia cover banner apa. Pada pizza itu mahal kos juga sebenarnya. Kita boleh jual lagi. Itu boleh kita repeat, boleh kita guna lagi. Betul banner kita main sikit je. buat banner tu nanti kau boleh pakai balik kan? So kalau dia orang pakai yang tu, dia orang wrap banner, dia ambil masa nak wrap tu. Nak bagi tegar. Oh, I see. So pada pizza kalau nak buat ni, better beli panel yang cantik. Contoh tak? Contoh lah, kita buat panel. Tapi kan, contoh kita buat macam ni. Macam semua orang akan marah. Kita tak ambil murah. Aku buat rasa kan tak ada buat macam ni. So kita tahu tidak botak. So tak boleh bikin. Contoh gila kan, tapi sebelah je dia akan berat sebelah. Kalau tak nak yang jenis stand, korang beli yang tampak kat panel pun boleh. Tak pakai panel. Macam gambar kat dalam pin kan. Gambar yang gambar decoration yang gambar apa nama yang tak cakap apa yang Oh, itu sebenarnya bukan kat pizza punya. Itu student yang sewa panel. Contohlah kalau macam ni kan, kita buat macam ni tapi kita contohlah customer tu nak bawa outdoor tapi selalu cakap dia kalau dia nak tahan lama kita simpan kat rumah dan dia buat masuk. Buat keluar sini. Ada buat keluar sini. Boleh? Ke ataupun Boleh juga. dia angkat. Kalau dia rasa macam okey lah. Kalau cakap aku dah bayar kau, aku buat benda keluar kan. Tak, Fiza rasa senang tak ada? Kalau kepada Dara senang. Sebab dia dah tingkat dia belum tak ada angkat dia tak berat. Kena agak berdua. Kalau yang macam yang kat rumah tu yang kita dah biar kena angkat sini. Kalau tu angkat dia untuk Dia rasa dia berat-berat. tak. Terapi contoh saya ini saya tak letak kat sini. Saya mengayak kat bawah je. So bila masih kat sini saya angkat saya reka je. Itu tak ayah kita punya Kalau yang saya mesti lagi mudah kot. Dia lagi mudah. Dia dah berangkai. Yes betul. Sebab ni dia dah sikit. Kalau ni kita adjust kalau tak cukup nak tambah. Ya, boleh buka lah sebab kalau tadi dia dah macam mana tu dia dah terikat. Kalau nak potong, kena potong semua pula. Betul. Betul? So kalau ni senang kita adjust lah main. Lagipun dia ada besar, dia lekat ni dia klik je. Kalau customer tu nak, kalau contoh macam ni, kan? Kita orang letak kat outdoor. Berapa lama dia tahan? Ikut Lagi
satu cluster. Satu cluster yang kita buat tadi kira satu kaki. Lebih kurang. Satu kaki, dua. Kalau tanya Venom berapa kaki, kita ada 6 lah. Lebih kurang dua panel kan. Dua kan? Aktif saya. Berarti ini mungkin example. Besar-besar lagi maksudnya pelbagai lebih kos. Kalau Nadia nak kembangkan, tambah panel. Contoh kalau lagi dia nak lebar, tambah lagi satu panel, lepas tu penggangkan dia. Ada antara tu gap dia boleh Ada besar. perlu sikit-sikit je lah. Macam ni lah lebih kurang lah. Main prop lah kan. Main prop lebih baik. Sebab lagi baik. Sebab ni pakai balik macam banner tadi. Bolehlah beli. Contoh kalau tempat dia lebar lagi, tambah lagi kaum Mario tu lagi sebelah ni. Sini dah penuh dah. Kalau tambah Venom saja macam Apa yang problem terbesar dalam koordinasi? kalau indoor okey je. Kalau outdoor pula partner macam ni untuk Ada tak pernah kau dapat customer macam contoh benda tu tengah dia punya internet masuk belon depan YouTube tapi bukan salah kita. tak Orang tak boleh. tak. Ada. Kalau kecut pun sebab kalau kat luar. Kalau di luar tu kita kesan dia. Sehari sebelum majlisnya hari Sabtu contohnya, mungkin kita Kat rumah ke tak? rumah dalam. Even tu kita pasang pagi hari Jumaat pun tak ada masalah untuk majlis hari Sabtu. Yang kita cakap angku banyak tu maksudnya benda ni diperbanyakkan je lah. Dia panjang kan. Dia combine Sama macam buat yang ni. sama tak buat. Base. Dia kena sampai Saya ni Tapi serasa-rasa macam lain. base tu. dia buat lagi panjang, lagi banyak dia. Dia buat ni, buat X. Oh, XXXN sekali kan. Itu membazir lah. Okey lah. Betul. Membazir